Okey geng, aku nak share sikit kan. Walaupun nama dia Nova 200, tapi dia punya actual cc dia sebenarnya 183.3cc sahaja. Tapi walaupun dia tidak mencapai 200cc ataupun 199cc secara tepat, bagi akulah, tak silap akulah dan tak seingat akulah untuk skuter kategori ni sebenarnya tak silap aku dia paling tinggi cc dia. Kalau kita tengok AX200 pun sebenarnya cc dia 174cc tak silap aku. So dalam kategori kelas urban scooter macam ni, dia antara paling tertinggi lah dia punya cc dia. Ni aku nak share secara ringkas je lah. Korang boleh tengok dia punya spek dia. Dia single overhead cam 1 saja, tapi masih lagi menggunakan 4 valve. Dan dia punya power dia 17.6 Nm of torque pada 5500 rpm. Kat sini yang menariknya, kalau korang tengok 5500 rpm ni agak awal dia punya torque dia keluar. So maknanya kat sini korang boleh nampak pickup dia memang kuat lah. Dia 5500 rpm dicapai, korang dah boleh rasa dia punya 17.6 Nm of torque. Skuter ni main pickup best. Dia punya horsepower dia korang boleh tengok lah, korang convert lah sendiri kan, 13.5 kW ni kan. Lain-lain yang menariknya kat sini bagi aku, walaupun dia engine makin besar cc kalau tengok depan-depan makin besar, nampak besar motor ni, sebenarnya dia masih lagi dapat mengekalkan berat yang agak ringan untuk cc 183. Korang boleh tengok 112 kg sahaja untuk skuter yang cc agak besar 183cc kan. So boleh carry body yang ringan. Dia punya power weight to ratio dia tu bagus lah kalau tanya aku. Walaupun aku tak dapat test drive lagi motor ni, tapi kalau tengok daripada atas kertas dia memang nampak memang sedap lah pickup, sebab power weight to ratio dia compare dengan dia punya spec engine yang dia bagi. So kat sini korang boleh nampak dia punya fuel tank memang besar 10 liter. Tayar belakang ni 120/70 14, depan 180/14. Dan motor Nova 200 ni dia masih lagi ada ABS, traction control dia masih lagi boleh on off, sama juga macam Nova 160. Antara benda baru yang dia bagi dekat Nova 200 ni, korang boleh tengok dia facelift lah, facelift LED dengan LED baru. Lepas tu dia ada tambah aerodynamic winglet. Dia punya depan dia ni dia agak facelift sikit lah, nampak baru sikit lah. Dan juga dia punya seat dia, kan korang perasan tadi dalam video, seat dia nampak macam ada backrest sikit, nampak macam sporty sikit lah. Lain-lain masih lagi mengekalkan lebih kurang sama macam Nova 160, nampak tu. Masih lagi guna keyless. Dia punya meter dia pun masih sama macam korang tengok tadi. Ada USB charge, type A, type C. Tu pun bagus lah, dapat pilihan yang banyak. So untuk color sama juga macam mana korang boleh tengok tadi. Color memang dapat color ni lah, ketiga nampak ni. Jadi overall kalau tanya aku, untuk harga 8,000 korang dapat skuter yang macam ni rupa, spek yang tinggi, yang latest, bagi aku memang sangat berbaloi lah. Dan apa yang bagusnya Avita ni, apa yang di upgrade yang kat dalam ni, yang dibagi apa semua ni, pembaharuan yang dibagi ni adalah based on feedback apa yang user nak. So kat situ dia bagus, dia dengar apa yang pengguna-pengguna nak kan. Bagus lah. So kalau tanya aku sama ada nak ambil 160 ataupun 200, memang of course 200 ni lebih berbaloi lah. Korang tengok aku share just simple-simple je saja, walk around, tunjuk-tunjuk sikit kan. So itu je lah kot. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.